Okey. Sebab dia memang bodoh, tak pandai. Dia ikut arahan New World Order. Sebab itu yang kita cakap tadi tu. Air Rabu, perjanjian gencatan senjata. Harga minyak turun. Tetapi kita minyak diesel naik juga. Kita minyak naik juga. Alasan dia bagi tahu sebab ini ambil masa apa semua. Tu hari kau naik laju je, kapal tak sampai lagi dah. Sebab apa? Sebab ini perancangan dia ni, New World Order ni. Buka otak. Dan sebab itu juga Tuan Guru Haji Hadi buat kenyataan. Kan Tuan Guru Haji Hadi buat kenyataan. Tak ada sebab untuk naikkan harga minyak. Hari Rabu tu. Tak ada sebab. Tup-tup, harga minyak naik. Allah. Okeylah, ceplos-ceplos, walano-walano bodoh ni dia akan pertahankan non kunyit. Dia balonlah Tuan Guru Haji Hadi. Non kunyit, hari ni. Senang korang dengar ni non kunyit ni. Kau tengok bahasa dia ni. Pemimpin idola walano-walano, ceplos-ceplos VIP, semualah geng-geng profesor ke apa semualah lantak korang lah. Kau dengar ni. Kau tengok bahasa. Geramnya aku. Mana video dia ni? Banyak video. Ada ulama yang terkenal, yang ada banyak pengikutnya, yang beri pandangan umpamanya dengan mengatakan tak betul, minyak tak naik, di Malaysia saja naik. Itu fahaman kedangkalan ilmu yang ketara, tapi diselubungi oleh pahaman agama dan Al-Quran, menyebabkan orang agak percaya. Tapi dia tidak membantu, malah mengelirukan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas dakwaan pemimpin politik bergelar ulama berhubung isu kenaikan harga bahan api dengan menyifatkan pandangan sedemikian sebagai dangkal dan mengelirukan rakyat. Kenyataan itu dilihat sebagai respons kepada kritikan Presiden PAS Hadi Awang semalam yang mempersoalkan kenaikan harga diesel di Semenanjung. Ahli Parlimen Marang itu mendakwa langkah tersebut tidak mempunyai asas kukuh selain mempersoalkan kaitan antara kenaikan harga bahan api dengan ketegangan geopolitik di Asia Barat, termasuk isu sekatan Iran di Selat Hormuz. Beliau turut berhujah Malaysia tidak sepatutnya terkesan secara langsung memandangkan negara mempunyai sumber minyak dan gas sendiri serta jaringan kerjasama dengan negara pengeluar lain. Dalam pada itu, Anwar turut membidas kenyataan beberapa pemimpin politik yang hanya mengeluarkan kenyataan separuh masa berhubung kenaikan harga minyak, tetapi fakta itu sebenarnya tidak tepat. Fatin Said Tunisa, FMT. Ada ulama. Dia bagi tahu Tuan Guru Haji Hadi keluar kenyataan dangkal lah, tak pandai lah. Sebab Tuan Guru cakap tak ada sebab untuk naikkan harga minyak. Guys, saya yakin kalau Tuan Guru Haji Hadi tak sebut pasal tak ada sebab naik harga minyak pun, kita semua tahu. Kita semua tahu minyak dunia turun. Itu hari kau naik harga minyak, kau kata sebab minyak global naik. Kau kata setelah umur tutup. Kita semua tahu. Tapi kau juga kata, kau lah, oleh kerana kau lah berjaya menelpon persairan, kapal boleh lalu. Tapi mana mula-mula kau nak try lah, kau nak pau lah kan. Nak tipu rakyat kata kena bayar 2 juta. Semua tahu. Lepas tu kau kata dangkal pula. Tak ada fakta pula. Apa fakta yang dia bagi? Tadi tu lah. Dia nak kita turun, berebut-rebut. Inilah non kunyit, guys. Guys, kita negara ada minyak. Negara kita ada minyak, guys. Kita ni pengeluar minyak. Kita negara pengeluar minyak, sayang. Oi. Tidak ada mana kita jadi pemimpin kalau tidak ada prihatin terhadap. Ada orang cabar saya kata tidak bertanggungjawab. Anwar tak reti urus ekonomi, dia tidak bertanggungjawab kerana dia gila nak jadi Perdana Menteri. Saya kata gila aku turun harga minyak, gila hang naik harga minyak. Lebih baiklah gila turun minyak daripada gila naik minyak. Sekarang. Gila babi.
Dan saya nak nyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Perdana Menteri kita ni memang seorang yang gila. Gila! Tepuklah sikit. Ya, betul-betul. Terima kasih. Tepuk pun kena tanya. Tak ada sebab. Gila dia. Ya Allah. Alasan terbaru, sebab minyak. Macam mana nak turun minyak? Walaupun setelah Omar dah buka kapal kita boleh lalu. Tetapi kos tu tinggi. Insurans lagi. Dia ceritalah. Ni nak sampai ke perang lagi. Nak proses lagi. Bang. Kalau dah harga minyak tu naik. Petronas pun ada untung. Bolehlah cover. Betul tak? Dah Petronas ada untung. Bolehlah cover untuk rakyat. Takkanlah rakyat nak kena bayar oleh kerana ada insurans apa semua. Apa kejadah tu? Kita tak pandai kan? Ini ibarat jual RM5, kos RM3, untung RM2. Itu pun tak reti nak kira ni non kunyit ni. Kau juga cakap dulu non. Yang kau cakap tu jual durian RM5, kos RM3, ada untung RM2. Kau cerita. Lepas tu hari ni, kena insurans lah apa semualah. Itu hari nak makan pau 2 juta tu, nasib baik tak dapat lah. Kalau tak dia nak makan pau 2 juta lah dengan kita dah. Teruk lah banduan ni. Betul guys, teruk. Banduan ni teruk. Kita pula kena tanggung. Macam saya cakap lah, bukanlah saya nak marah Sabah-Sarawak. Tak ada. Kita nakkan keadilan. Kan? Sebab minyak yang ada ni, daripada Sabah Sarawak, bawa ke Semenanjung, proses, baru hantar balik guys. Yang saya tahu lah, mungkin saya silap. Betul ke? Bawa ke Semenanjung, proses, hantar balik. Macam tu lah. Yang saya dipahamkan lah. Sebab mana kalau kos tu, sama-sama lah. Mana kita pun kenalah juga. Kan? Ini 5 kali naik, Sabah Sarawak tak naik. Come on lah. Ni, kau dengar ni. Kau dengar brother ni cakap. Aduh, aku dengar dia cakap. Sial lah aku duk tengok walaun ni. Dia duk petikai, duk komen. Dia kata kenapa diesel dekat Sabah Sarawak tak naik, kenapa kita kat Semenanjung naik. Tergamak korang petikai negeri Sarawak, negeri Sabah. Sarawak tu antara pengeluar petroleum yang terbesar. Yang pertama sebanyak 60%. Sabah duk nombor 2. Agak-agak lah kan, kita nak naikkan diesel. Kita ni di Semenanjung ni hanya tumpang ehsan daripada negeri mereka ya. Kita dapat subsidi tu. Gamak kan. Lagi satu pula di Sabah Sarawak tu, hampa tengoklah dia punya tempat, dia punya jalan. Sana banyak guna diesel. Fikirlah sama. Aduh ai. Sial lah aku duk. Ron. Kau punya lambung Sabah Sarawak ni. Kau ingat orang Sabah Sarawak ni lupa ke yang dalam kes arwah adik Zara tu? Kan? Tergamak. Kita lah. Tergamak kita ni. Pertikaikan Sabah Sarawak. Acah-acah dia backup Sabah Sarawak ni. Dia ingat orang Sabah ni, orang Sarawak ni lupa. Yang dalam kes arwah adik Zara yang... Ron, aku tahulah. Ini... Come on lah. Ayat kau tu pun dah tahu dah. Tergamak. Tergamaknya hatimu meninggalkan aku. Ron, orang Sabah tak lupa. Kau tak payahlah nak ria sangat. Tapi nak bagi tahu dengan Ron. Kita pun cakap, kita tak pertikaikan pun pasal Sabah Sarawak ni. Yang salah adalah Madanon, non kunyit kau tu lah. Kita 5 kali. Kalau bagi alasan, sebab Sarawak guna diesel, Sabah guna diesel banyak. Habis yang kat Semenanjung ni, ramai orang ni pakai apa? Pakai minyak tanah. Pakai apa? Semua pakai Ron 95. Kalau nak kata kenderaan bermotor ni, yang banyak ni, Semenanjung lah banyak guna diesel. Bukan Sabah Sarawak. Betul tak guys? Semenanjung yang banyak guna diesel. Kalau nak cerita pasal bentuk muka bumi apa semua. Tu, orang-orang pedalaman tu, orang asli. Lagi naya. Budi badani pun tak dapat. Orang asli, mana ada lesen motor? Sebab kita nakkan keadilan. Adil. Cerita bergegar-gegar. PKR, parti derita demi keadilan. Keadilan kepala bapak apanya?
Aku dah macam mamu dah. Mana keadilan tu? Kenalah bagi keadilan. Kalau kata Sabah, Sarawak, minyak. Tu Terengganu tu. Terengganu buat apa Terengganu? Dia korek apa? Korek emas. Terengganu tu, yang dekat Pakar tu apa dia korek emas ke apa? Petronas kat situ dia buat apa tu? Ke dia korek emas? Kat Pakar tu, Petronas tu dia buat apa tu? Dah harus cakap dia kata Sabah, Sarawak je minyak daripada sana. Terengganu tu apa? Korek apa? Inilah guys, inilah ceplos. Inilah dia. Mentaliti dia lah. Lepas tu, korang pula yang mana percaya lah. Oh, iyalah, betul lah, betul. 5 kali kita naik. Janganlah guys. Come on lah guys. Jangan sampai jadi macam brother tu lah. Brother yang, brother tu lah. Ceplos VIP tu. Sudut minyak ni dekat Sabah Sarawak tak ada sudut minyak. Kat Semenanjung sudut minyak banyak. Bijaklah kan, bijaklah. Saya cakap pun jangan percaya. PK.